Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadis ketiga iaitu ganjaran 2, 3 dan 4 ayat Al-Quran. An Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fis suffati faqala ayyukum yuhibbu ay yaghdu kulla yawmin ila butahana aw ila al-aqiqi fayatiya minhu binaqataini qaumawaini fi ghairi ismin wala qat'i rahmin faqulna ya Rasulullah kulluna nuhibbu dhalika qala afala yaghdu ahadukum ila al-masjid fayu'allimu aw yaqra'u ayataini min kitabillahi azza wa jalla khairun lahu min naqataini wa salasun khairun lahu min salasin wa arba'un khairun lahu min arba'in wa min a'dadihinna minal ibil. Rawahu Muslim wa Abu Daud. Maksudnya, Sayyidina Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada kami ketika kami sedang duduk di atas sufah dan bertanya, siapakah antara kamu yang suka pergi ke pasar Buton atau Akik atau pasar Akik setiap hari dan membawa pulang 2 ekor unta betina daripada jenis yang terbaik tanpa melakukan satu dosa atau memutuskan tali silaturrahim? Kami menjawab, setiap orang daripada kami akan menyukainya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang pergi ke masjid dan mengajar atau membaca 2 potong ayat daripada Al-Quran, adalah lebih baik baginya daripada 2 ekor unta betina. 3 ayat adalah lebih baik baginya daripada 3 ekor unta betina. Al-ibil maksud dia adalah unta betina. Kalau unta jantan adalah al-jamalu. Al-jamalu, bukan al-jabalu. Al-jabalu adalah bukit, manakala al-jamalu adalah unta. Tapi jangan ditambahkan dengan ya, selepas min dia akan jadi jamilun, iaitu orang yang cantik. Jadi kat sini al-ibil adalah unta betina, manakala al-jamalu adalah unta. Terus, dan begitu juga 4 potong ayat, iaitu ayat Al-Quran adalah lebih baik baginya daripada 4 ekor unta betina dan mengikut bilangan ayat-ayat yang sama dengan bilangan unta jantan al-ibil. Hadis riwayat Muslim dan hadis riwayat Imam Muslim dan Abu Daud. Keterangan sufah. Dalam hadis ada menyebutkan tentang sufah. Sufah ni apa? Sufah adalah nama bagi satu lantai khas yang ditinggikan di dalam Masjid Nabi SAW, iaitu Masjid Nabawi, yang menjadi tempat perhimpunan orang muhajirin yang miskin. Orang muhajirin ni adalah orang yang berhijrah daripada Makkahul Mukarramah bersama-sama Nabi ke Madinatul Munawwarah. Dalam golongan muhajirin ada orang-orang muhajirin yang miskin. Bilangan orang yang tinggal di situ berubah daripada semasa ke semasa. Jadi tempat ataupun sufah di situ, kebiasaannya orang-orang muhajirin ni dia akan duduk kat situ dan berubah. Perubahannya maksud dia adalah dari satu masa ke satu masa, kadang-kadang ramai, kadang-kadang sikit. Allamah Suyuti rahimahullah ta'ala, Imam Suyuti rahimahullah ta'ala telah senaraikan sebanyak 101 nama orang daripada mereka, iaitu orang muhajirin yang miskin. Dan beliau telah menulis satu risalah berasingan tentang nama-nama mereka, iaitu nama-nama 100 orang 100 orang dalam golongan muhajirin yang miskin. Butahan dan Akik
adalah nama dua tempat berhampiran kota Madinah yang terdapat pasar unta. Jadi pasar Buthan dan pasar Aqiq adalah dua pasar yang terletak di kota Madinah, berhampiran dengan kota Madinah. Pasar tu dia lebih berfokus pada pasar unta. Di kalangan orang Arab, unta adalah binatang yang paling disukai, terutamanya unta betina yang mempunyai bonggol yang besar. Jadi unta kat sana, dekat pasar-pasar unta, dia ada jual macam-macam jenis unta. Ada jenis jantan, jenis betina. Tapi orang Arab lebih suka pada unta betina yang ada bonggol besar. Bonggol besar ni terletak kat mana? Atas. Kenyataan, tanpa melakukan satu dosa pun bermaksud sesuatu itu boleh juga diperolehi tanpa apa-apa usaha, sama ada melalui rampasan perang ataupun melalui warisan yang salah, iaitu mengambil secara kekerasan daripada waris-waris atau melalui kecurian. Rasulullah SAW telah menolak kesemua cara tersebut. Apabila seseorang itu suka menghasilkan harta tanpa susah payah dan tanpa sebarang dosa, maka mempelajari beberapa potong ayat daripada Al-Quran lebih baik dan lebih afdal daripada itu. Lebih baik daripada membeli unta betina. Itulah cara membeli unta. Bukan setakat satu atau dua ekor unta, bahkan jikalau seseorang itu memperolehi kerajaan 7 benua sekalipun secara paksa maut, pasti akan memisahkannya dengan kerajaan itu. Sekiranya tidak hari ini, maka pasti esok. Walhal, ganjaran satu ayat adalah sesuatu yang kekal bersamanya untuk selama-lamanya. Kerana apa? Kerana ada hadis Nabi SAW. Nabi SAW bersabda, satu huruf bersamaan, ini secara mafhum, satu huruf daripada ayat Al-Quran bersamaan dengan 10 kali ganjaran pahala. Jadi kat sini ganjaran satu ayat adalah sesuatu yang kekal. Maksudnya kat sini adalah ganjaran di sisi Allah Ta'ala. Apabila mereka mengatakan mereka mendapat ganjaran di sisi Allah Ta'ala tu, amalannya diterima. Lihatlah dalam kehidupan dunia ini sendiri. Seseorang itu akan berasa gembira apabila kita menghadiahkan kepadanya RM1 berbanding dengan keadaan sekiranya dia diamanahkan untuk menyimpan RM1,000 dan kita akan datang untuk mengambil wang itu sebentar kemudian. Dalam keadaan yang kedua ini, iaitu kita simpan RM1,000 dekat orang tu diamanahkan untuk simpan duit kita yang RM1,000 tu, dan kita akan tunggu, dan kita akan datang untuk dia macam kau suruh kita suruh sahabat kita simpan duit RM1,000, dan kita akan cakap kat dia, nanti kita datang ambil balik duit tu. Dalam keadaan yang kedua ini, dia tidak mendapat apa-apa manfaat kecuali beban untuk menyimpan amanah. Jadi orang yang simpan duit RM1,000 tu, dia tak dapat apa-apa manfaat. Sebab apa? Duit tu duit orang lain, bukan duit dia. Macam mana kalau dia ambil duit RM1,000 tu, dia makan duit haram. Jadi elok dia ambil RM1. Dia dapat duit RM1. Kiranya hadiah lah, kita bagi dia RM1 berbanding kita suruh dia simpan RM1,000. Elok sedikit tapi bermanfaat. Sebenarnya hadis ini juga memberi peringatan supaya seseorang itu membandingkan sesuatu yang bersifat sementara dengan sesuatu yang kekal. Yakni seseorang itu hendaklah meneliti setiap tindak tanduknya, sama ada dia sedang menggunakan masanya untuk perkara yang kekal atau sedang mensia-siakan masanya dengan perkara-perkara yang akan binasa. Kita hendaklah bersedih dan menyesal sekiranya masa kita telah dihabiskan untuk mendatangkan musibah yang kekal.
Jadi kalau kita bersibuk-sibuk dengan perkara-perkara yang binasa, maka kita akan mendapat penyesalan yang tidak bermanfaat. Ayat terakhir daripada hadis di atas dan mengikut bilangan ayat-ayat yang sama dengan bilangan unta jantan, boleh membawa 3 makna. Iaitu pertama, sehinggakan bilangan keempat, ganjaran bagi setiap ayat dinyatakan secara terperinci dan ganjaran bagi lebih daripada 4 ayat telah dinyatakan secara ringkas. Yakni apa? Yakni sebanyak mana bilangan ayat-ayat yang dibaca, ayat-ayat Al-Quran yang dibaca, sebanyak itulah lebih afdal daripada bilangan-bilangan unta yang akan diperolehinya. Jadi kalau kita lihat unta tu dah besar, kalau kita baca ayat Quran, agak-agak fadilat lagi besar ke tidak? Sangat-sangat besar. Dalam keadaan ini yang dimasukkan dengan perkataan unta jantan, al-ibil ialah semua jenis unta sama ada unta jantan atau unta betina. Perkataan tersebut menerangkan tentang fadilat untuk bilangan ayat yang lebih daripada 4 ayat. Kerana bilangan ayat yang keempat ganjaran tersebut secara terperinci. Maksud kedua ialah dari segi bilangan ganjaran sama seperti yang telah disebutkan dalam maksud pertama. Cuma perbezaan maksud kedua ini, dia sama macam maksud pertama tapi dia berlainan sedikit. Ialah dari segi keiringan manusia yang pelbagai. Ada yang menyukai bahawa setiap ayat itu lebih baik daripada seekor unta betina. Sekiranya seseorang itu menyukai unta jantan, maka satu ayat lebih baik daripada seekor unta jantan. Maksud ketiga ialah tadi sebagaimana unta jantan, unta betina, sebagaimana itulah unta jantan. Maksud ketiga ialah kata-kata itu menerangkan bilangan yang sama telah disebutkan sebelumnya, iaitu bilangan keempat sahaja.